Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bilakah kali terakhir anda minum kopi? Adakah anda menerima bayaran pada setiap kali anda minum kopi kegemaran anda? Jika tidak, kami ada berita baik untuk anda. Bertukarlah kepada Max Pollen, kopi yang membayar. Kandungan istimewa Max Pollen ialah ekstrak tongkat ali, ekstrak ubi jagar, ekstrak Fructus tribulus, ekstrak folium. Dan yang uniknya, Max Pollen sebenarnya diperkaya dengan bee pollen, iaitu debunga lebah. Bertukarlah kepada Max Pollen hari ini juga, kopi yang membayar. Khasiat-khasiat yang boleh diperolehi melalui Max Pollen ialah untuk penambahan tenaga, peningkatan stamina, meningkatkan daya berfikir, pengurangan berat badan, alahan ataupun alergi. Selain daripada itu, ianya juga boleh meningkatkan antibodi badan, mengurangkan asma dan gangguan pernafasan, peningkatan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit, menopause dan anti penuaan, mempercepatkan proses penyembuhan selepas pembedahan. Bertukarlah kepada Max Pollen hari ini juga, kopi yang membayar. Sedikit fakta tentang kopi. Lebih 500 bilion cawan diminum setiap tahun. Separuh daripadanya ialah diminum pada waktu pagi ataupun semasa sarapan. Kopi juga merupakan komoditi kedua didagangkan di dunia hari ini selepas minyak. Dapatkan maklumat lanjut bagaimana dengan meminum kopi setiap hari. Anda sebenarnya berpeluang untuk menerima bayaran puluhan ribu sebulan, bahkan boleh mencecah sehingga RM1.5 juta sebulan. Ya, benar. Potensi pendapatan mencecah sehingga RM1.5 juta sebulan. Isikan maklumat anda pada borang di bawah. Kita akan berjumpa semula sekejap lagi.